Sungguh murni bunga hutan, suci bersih-bersih tidak ternoda. Kalau hati tidak lima, jatuh kasih-kasih sampai ke petang. Memang sungguh murni si bunga kasturi kuntum. Apa dipandang kepada anggrek, tumbuhnya liar di dalam hutan, mekar sehari besok binasa, sebelum layu sudah pun mati. Okey, Iswa bagi pihak Kerajaan Negeri Melaka sebenarnya sangat mengharapkan program yang semacam ni, dan harapan kita di Negeri Melaka ni akan lebih popular lagi program-program yang macam ni, terutamanya pemantun-pemantun yang muda-muda. Jadi kalau kita tengok pelajar-pelajar sekolah memang sangat hebat dari segi berkarya dalam pantun. Jadi pihak Iswa akan meneruskan usaha ni, terutamanya bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan untuk meneruskan. Malah untuk tahun depan kita memikirkan untuk melaksanakan program yang lebih besar lagi, iaitu peringkat kebangsaan dan antarabangsa di Melaka ni. Biar Melaka menjadi jago pantun di peringkat antarabangsa nanti, insyaAllah. Harapan saya adalah agar pertandingan ini dapat diteruskan pada tahun hadapan, kerana inilah seni warisan pantun yang perlu untuk kita kekalkan, terutama untuk anak-anak kejadian murid dan pelajar di Negeri Melaka. Saya harapkan agensi, khususnya Kerajaan Negeri Melaka melalui ISWA, agensi rakan-rakan strategi dapat bersama-sama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka untuk menganjurkan pertandingan yang hebat seperti ini. Dan saya ucapkan tahniah, setinggi-tinggi tahniah kepada SK Taman Bukit Rambai Setabura. Mantap tim Setabura. Tahniah semuanya. Tengah pekan cantik berbuai di hujung ranting.